Baik. Kemudian tiada dalil sahih menyatakan 99 nama. Maksudnya dekat sini apa? Mungkin tajuk ni apa, headline ni agak confusing. Tadi kita kata 99, ni tak ada pula dalil sahih 99. Maksudnya apa? Tak ada satu hadis yang dia cerita, orang panggil sard. Sebab kita akan tengok satu hadis yang ni yang dibawa kat sini. Bila sebut man ahsaha dakhalal jannah huwallahu alladzi la ilaha illahu, start dia akan kira ar-rahman ar-rahim malikul quddus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar semua sampai. Tak ada hadis macam tu. Maksudnya hadis yang senaraikan, dalam satu hadis dia senaraikan semua nama-nama Allah, tak ada. Yang satu pun yang sahih. Baik, yang kita tahu 99 nama Allah ni macam mana? Itu yang merupakan istimbat ataupun istiqra' para ulama. Ulama bila dia tengok nusus ni, dia tengok hadis ni, dia tengok nusus ni, dia kumpul cukup 99. Itu. Maksudnya kalau kita tengok macam hadis yang bawah ni kan, dalam satu hadis dia cerita semua nama Allah. Hadis tu tidak sahih. Bahkan sebenarnya yang sahihnya apa? Maksud dia, nama dia mungkin sahih, tapi daripada mana kita dapat? Kita dapat daripada istiqra' dan istimbat para ulama, bukan daripada hadis ni. Sebab hadis ni riwayat dia apa? Dhaif. Dan Imam Tirmizi disebut kata apa? Walaysa lahu isnadun sahihun. Isnad dia. Dan tak semestinya sanad sahih. Kat sini kita kena tengok, benda ni kena bincang dalam forum yang lain. Tak semestinya sanad itu tak sahih, maka maksud dalam hadis tu tak sahih. Hadis, kita sekali lagi kita kata hadis dhaif ataupun tak sahih, dia merujuk kepada apa tuan-tuan? Dia merujuk kepada masalah dari sudut periwayatan. Belum tentu mesej yang disebut dalam tu tak betul. Sebab tu kita kata hadis dhaif ada kedudukan dia. Ada kedudukan dia. Walaupun tak sama dengan hadis sahih. Jangan pula sama pula kata dhaif pun boleh pakai juga. Kalau lah semudah itu, maka apa faedahnya ada hadis sahih? Tak, pasti akan ada beza. Tapi tidak boleh pula semudah-mudah nak kata dhaif sama dengan maudhu', buang je. Tak. Bukan macam tu. Dhaif ada kedudukan dia sendiri. So kat sini kita kata dari sudut periwayatan tak betul. Dhaifnya tak berapa kuat, tapi nama-nama Tuhan yang kita tengok dalam ni betul ke tak? Betul. Daripada mana dapat? Ulama-ulama yang simpan. So bukannya daripada kalam Nabi. Tapi ulama-ulama dikumpul sana, dikumpul sini, dikumpul sana, dia senaraikan 99.